Pelampung kat situ. Banyak telepian. Tapi itulah, nak sangkut seekor tu payah. Memang kena sabar. Yen, dia dah makan Yen. Tarik. Alamak, tak kena. Sikit lagi. Pelampung tu kat situ tu. Ikan sikit lebih banyak. Bau. Banyak ikan tu. Tak tahu dia nak makan apa. Dah bagi cacing. Ke nak tukar ni, dia makan McD, KFC. Tu tenggelam tu. Tenggelam tu. Kejap. 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 Makan. Telepian merah apa tu? Mana datang telepian merah? Cuba gulung ya. Okey dah. Tak kena. Hebat. Barulah berjaya. Gulung. Tu. Ketatkan. Tunjuk ikan. So. Buka tu. Anak aku kalau buat borak bagi kat dia. Okay. Tengoklah betapa banyaknya telepian di kedai makan tu kan. Are you ready Ian? Okay. Yes. Ikan tu akan berkumpul kat situ tu, tempat air keluar. Ada kedai makan belakang ni. So air lecak
kedai makan tu turun dekat sungai ni. Tilapia tu seronok lah. Dia ada rasa-rasa makanan gitu kan. So kita baling lagi situ. Pokok dia nampak cacing tu kan, nanti bedal lah. Banyak gila guys. Saya besar-besar. Gerak tu. Gerak tapi tak tenggelam. Oi, jam dah pukul berapa dah ni? Pukul berapa dah Yan? Nak pukul 6 dah. Hasil baru 2 ekor je tadi. So kita pindah kat sini. Main kat sini. Pun tak ada usik-usik. Biawak banyak ah. Tak apalah guys. Kita jumpa lagi lain hari, lain waktu, di lain strike. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.